Assalamualaikum, selamat pagi, good morning everybody. Kita jumpa lagi. Okay, hari ni aku dekat pantai Bagalalang. So lebih kurang lebih 2 tahun lebih kot. Dekat 3 tahun aku tak sampai sini. Kalau korang cek balik video-video aku pun, lama aku tak ke sini. Okay, hari ni agak ramai sikit. Lebih kurang dalam 5-6 orang kayakers. Air tengah pasang, aku tengah kejar air pasang ni. Sekejap lagi dia surut. Kalau surut memang serik dah, memang tak boleh turun lah. Okay, kita jumpa atas ni. Stay tune. Apa pun kita cek sampai dapat. Okay. Okay. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala makan main-main lah. Okey abang. Pembukit tirai hinari. Bismillah. Okey, yuk. Skut. Alah, anak gelut-gelut. Anak gelut-gelut. Ini tak cukup, kita lagi kita lepaskan. Inilah baby jenahak. Baby jenahak ni kita lepas lah. Saya tempat tangan kita ambil ni. Semoga panggil mak bapak kau. One hour later. Allah, wujud geng. Sayangnya. Iti. A few moments later.
wujud. Aduh. Alamak, lucu lagi. Alah. Aduh, dah dari susah dah abang. Dah lah susah dia buat hand pula. Aduh. Boleh wujud. Ah. Ikan laut yang pertama. Baru ada kriteria ses. Makan ting mati hijau. So dengan ini aku rasmikan gari yang baru buat minggu lepas. Ikan kelapa pakai. Segitu kedai itu tak ada yang sudi yang pakai sebab tak cukup kriteria. Alhamdulillah. Six hours later. Ni dah 2 kali dah makan Inawe. Betul. Aduh. Aduh, uding. Anyam. Biru, tong biru. Aku ni dia tengah main-main tadi. Kau sendiri. Tong biru, tong biru.
Alah, berat datang. Ini buah ikan. Ah, comel je Nai. Nak tapau apa? Buang lah. Ni besar kau makan balik Yang kecil makan lekat, yang besar makan tak lekat. Sini, ambil tak Lisa? Cepat. Dekat. Sana komen Malah nak siang kecil-kecil ni. Tapung tu. Malah nak siang kecil-kecil. Kalau janji ada mainan. Panggil bapak kau makan. Okey geng. Selesai untuk acara ini alhamdulillah. Sama-sama sampai. Hari yang penat, hari yang mantap. Ikan dari pagi sampai ke petang. Bawa ke maghrib. Susah nak dapat ini. Ada tapi tak cukup SOP aku lah, tak cukup spek. Umur ikan orang cakap mau lepas putus susu sampai hati pula nak tapau. So hasil aku ini cuma bintik seko je lah. Tu yang bintik kecil tu aku nak bagi apa? Bagi kucing makan. Nampak tak? So yang lagi duduk seko 2 ekor tu duduk Nazim bagi lah. Dia kata ikan dah terlampau banyak rumah dia. So terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next content InsyaAllah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi apa-apa cerita dapat. Ciao. Assalamualaikum.